Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah satu doa yang sentiasa berada di bibir-bibir para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh. Zikir ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh dijadikan sebagai zikir harian kita, seperti mana ia juga merupakan doa yang diulang-ulang kali oleh para nabi dan rasul yang banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha atas dunia ni, semua usaha. Buat nak bancuh air pun kena usaha. Apa sahaja yang kita nak buat, kadang-kala kita nampak seolah-olah buntu di hadapan. Macam tak ada jalan. Manusia dah tak boleh bantu kita. Maka ketika itu para rasul dan Rasulullah SAW mengajarkan kita bahawasanya di dalam alam ini ada yang maha berkuasa dan tidak ada yang mustahil baginya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala.